Pembawa bendera sekolah Ahmad Ahmad Hassan bin kontingen daripada Rumah Sukan Akasya. Kontingen Rumah Sukan Akasya dianggotai seramai 35 orang ahli, dimulakan dengan pembawa bendera Muhammad Haziq bin Abdul Wahab. Ketua bendera Muhammad Arif Iman bin Khairulizam. Ketua bagi guru Rumah Sukan Izora ialah Puan Nur Farahin binti Abdul Manaf. Ada 24 orang. Kontingen ini diketuai oleh Muhammad Arif Darwis bin Muhammad Firdaus. Ketua Guru Rumah Sukan Syoriah Wan Haizan binti Hassan. Muhammad Amal Hafid bin Muhammad Sazi. Serta Guru Rumah Sukan Alamanda Puan Nurul Aisyah binti Nasaruddin. Begitulah tadi pintas hormat perbarisan daripada rumah-rumah sukan yang akan beraksi pada Tamasya Sukan Penuh Gilang Gemilang ini. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Encik Muhammad Azwardi bin Muhammad atas kesudian menerima litas hormat sebentar tadi. Seterusnya, mohon semua Letak buluh, kajang 10, laksana ditinting, kias ibarat, angkat tangan, jari 10, doa di pohon, biar selamat. Bagi memberkati kejohanan Sukan Tahunan Sunway kali ke-9 wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari yang penuh diteruskan lagi dengan bacaan ikrar kejohanan Sukan Tahunan Sunway kali ke-9 tahun 2025. Dipersilakan pembawa bendera kontingen rumah yang bertanding maju ke hadapan untuk bersama-sama mengiringi lafaz ikrar kejohanan
yang akan diketuai oleh Nur Wafiah binti Muhammad Nur Fitri. Bahawa kami akan mengambil bahagian dalam kejohanan sukan tahunan SK Bandar Sunway Semenyih tahun 2025 dengan ikhlas, patuh kepada undang-undang dan akan bertanding dengan penuh semangat kesukanan bagi meningkatkan mutu sukan SK Bandar Sunway Semenyih. Terima kasih. Terima kasih di atas bacaan ikhlas sebentar tadi. Peserta pembarisan dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam karamah insaniah, salam JPN. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, lambai kepada ibu bapa. Okey? Terima kasih atas sokongan semua ibu bapa kepada anak-anak yang akan menuju medan wira, semangat yakinkan menyelah. Oh, bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up, we're the best so let's not stop, we can make it to the top. Jaga melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran, bersatu teguh bercerai nombor, bersama capai kejayaan. Untuk keluar dari padang, bagi kontingen rumah sukan dimulakan dengan dari rumah sukan Akasia. Seterusnya dari kontingen rumah sukan Izora. Menyusul di belakang adalah dari kontingen rumah Shoya. Diikuti kontingen terakhir adalah dari kontingen rumah sukan Alamanda.
dia upacara pembarisan keluar badan. Kalau itu dia sedang berlangsungnya acara prasekolah perempuan. Come on. Yang sedang berlangsungnya sekarang adalah acara prasekolah kategori lelaki. Itu dia. Bagi pasangan antara Rumah Izora Alamanda dan Soya dan Akas. Baiklah, sekarang sedang berlangsungnya acara prasekolah 80 meter kategori perempuan. Baiklah, itu dia. Itu dia sedang langsungnya acara 80 meter kategori lelaki bagi prasekolah. Ya, itu dia, lari dengan penuh semangat. Itu dia, sampai habis. Ya, itu dia. Lagi teruskan, Akasya, Alamanda teruskan. Satu lelaki kategori tahun 1 lelaki larian 80 meter. Kategori lelaki tahun 1. Ya, saya para Soya dan Akasya. Itu dia. Ada yang tersungkur. Jatuh di saat-saat akhir. Tahniah diucapkan kepada para peserta tahun 1 lelaki. Sebentar lagi kita akan teruskan dengan acara 80 meter kategori tahun 2 perempuan. Itu dia sedang berlangsungnya acara perempuan tahun 2 80 meter. Itu dia acara berlangsungnya 80 meter kategori tahun 2 lelaki. Pasangan-pasangan antara rumah-rumah sukan. Tahniah diucapkan kepada para peserta. Sekarang sedang berlangsungnya acara 80 meter perempuan kategori tahun 3. Ya, bikin pasangan antara Alamanda dan Izora. Oh, jatuh. Tahniah kepada para peserta. Itu dia acara 80 meter lelaki dengan penuh bersemangat ya. Saingan yang sengit antara Soya.
Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Kita teruskan. Jatuh kepada adik Syazah Nur Aisyah binti Ramli. Syauria. Daripada rumah Syauria. Baik sekalian. Ibu bapa, siapa yang ada kehilangan anak kat sini, boleh tuntut Ada ni anak lelaki. Tempat kedua jatuh kepada Mama Awal bin Burhanuddin daripada rumah Syauria. Dan tempat pertama jatuh kepada Aryan Khalis bin Hazrul Nizam daripada rumah Alamanda. Satu, dua, tiga. Okey, lepas. Okey. Tanya kepada para pemenang. Kita teruskan acara penyampaian hadiah akhir 80 meter kategori tahun 3 perempuan. Tempat ketiga jatuh kepada adik Wan Aira Harisa binti Wan Muhammad Ridwan Alamanda. Tempat kedua Nur Adisha Sofia binti Syarul Hakim dari Izora. Dan juara bagi kategori 80 meter perempuan tahun 3 jatuh kepada adik Aina Amili binti Ahmad Izzat Zubairi Alamanda. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1. Okey. Kita okey, terima kasih Tania. Seterusnya acara tahun 3 lelaki 80 meter. Tempat ketiga jatuh kepada adik Jayden Ryan Anawata Akasia. Tempat kedua jatuh kepada adik Muhammad Afif Muzakir bin Muhammad Muazzam Alamanda. Juara bagi kategori 80 meter tahun 3 lelaki. Okey. Rakesh anak lelaki Rafi Mama Syauria. Satu, dua, tiga. 3. Sekali lagi. Hadiah kepada para pemenang. 3. Okey. Okey, thank you. Okey, sebentar lagi kita akan teruskan lagi acara kita bagi kategori tahap 2. Kita akan mulakan dengan acara 200 meter perempuan. Laksa. Burger.
versus RM10 untuk air rahmat. Mana abang ah? Apa ni? Samosa. Ice cream. Ya. Ice cream Malaysia pun ada. Jangan corang, Sticky milk. Kerap tangan RM5. Sini ayam goreng Korea crispy. Dadih pada. Boleh follow kat TikTok kami. Uncle Butler Burger. Okey, itu dia. Uncle Butler Burger. Untuk tambahan pun ada. Baiklah, kita akan mulakan acara 200 meter tahun 4 perempuan. Lari lambat sikit. Berapa ni? 200. Lari kau. Lari. Itu dia, hon telah dilepaskan. Nampaknya pelari-pelari sedang bertukar sumus. Berlari mengelilingi padang. Sedang mendahului daripada rumah Izora, diikuti Shoria, Alamanda dan Akasia. Okey, nampaknya Shoria sedang mengejar Izora, diikuti Alamanda, Akasia. Itu dia sedang berlangsungnya acara 200 meter lelaki tahun 4. Nampaknya Alamanda sedang mendahului di hadapan. Diikuti Izora di belakang. Sedang memasukkan Syariah dengan begitu sengit. Nampaknya sengit. Izora habiskan. Okey. Baiklah, perhatian kepada ibu bapa, masih ada 5 kekosongan untuk acara tarik tali bapa. Jadi bapa-bapa mohon ambil bahagiannya. Lagi 5 orang untuk memenuhi. Sila hadirkan diri ke kemah pendaftaran. 5 orang bapa. Ibu dah cukup bapa. Sedang mendahului rumah Alamanda, diikuti Akasia, Zora dan Shoria. Nampaknya Alamanda meninggalkan jauh Akasia, Shoria dan Zora di belakang. Demi para juara acara 200 meter perempuan tahun 4. Baiklah, ulangan kepada ibu bapa. Lagi 3 kekosongan acara. Itulah dia, sedang berlangsungnya acara 200 meter bagi kategori tahun 4 lelaki. Nampaknya Shoria sedang mendahului. Teruskan, pecah hingga ke garisan penamat, teruskan. Itu dia.
minit. Itu dia. Sedang berlangsungnya acara 200 meter kategori perempuan tahunan. Berada di depan daripada rumah Zora, dikejar oleh Shoria, Alamanda dan juga Akasia. Maju, teruskan hingga ke garisan penamat. Teruskan. Okey. Wah, anak mak. Diikuti Shoria, Izora dan Akasia. Izora sedang mencuat menuju ke hadapan. Saingan begitu sengit nampaknya. Ya, itu dia. Dapat 3. Pada medali di hadapan, diikuti Izora, Akasia dan Alamanda. Kecil. Lari. Kejar. Cepat. Sampai hujung. Teruskan. Macam dia lagi. Itu dia. Pecut. Okey, begitu comel anak-anak kecil berlari. Okey, kita teruskan. Tahun satu lelaki. Okey, diminta bersedia. Itu dia, tanda berlepasnya bagi acara 4x50 tahun satu lelaki. Dia nampaknya Izora medali di hadapan, diikuti Alamanda, Shoria dan Akasia. Si kecil berlari penuh bersemangat. Itu dia, nampaknya. Okey, pecut. Pejat lari cepat. Itu dia. Itu dia, sangat-sangat sengit antara Akasia dan Izora. Baiklah, sebentar lagi kita akan saksikan acara 4x50 bagi tahun 2 perempuan. Acara yang sedang berlangsung sekarang adalah acara 4x50 meter perempuan tahun 2. Sedang mendahului pasukan rumah Akasia. Ya, itu dia. Jauh meninggalkan rumah Akasia, jauh meninggalkan rumah Shoria, Alamanda dan Izora. Terus berlari hingga ke garisan penamat. Pecah. Teruskan. Go Alamanda, Izora, go. Itu dia. Baik, peserta tahun 2 lelaki diminta bersedia.
kepada bapa yang ingin menyertai acara tarik tali, sila hadirkan diri ke kemah pendaftaran. Baiklah, sebentar lagi kita akan saksikan acara 4x50 bagi tahun 2 lelaki. Para peserta, fokus ya, fokus. Awak nak berlari, fokus depan. Itu dia, sedang berlangsungnya acara 4x50 bagi tahun 2 lelaki. Nampaknya Alamanda sedang mendahului di hadapan. Itu dia, nampaknya pecut laju. Nampaknya Alamanda dia cari Zora penamat. Itu dia. Wah, sorakan daripada seorang bapa yang anaknya telah menang ya. Itu dia. Okey. Kita akan teruskan dengan acara 4x50 meter bagi kategori perempuan tahun 3. Para peserta diminta bersedia. Hakim lorong dan helper diminta bersedia. Baiklah, sekarang sedang berlangsungnya acara 4x50 bagi tahun 3 lelaki. Nampaknya, ya, itu dia pelari yang kedua sedang membacut. Itu dia sengit antara Shola dan Alamanda. Sekejap ni memang nombor 1 tu tadi. Masa acara apa solo ni. Nombor 2 ni. Jedan. Mana dah? Jedan. Mana rumah ni? Belakang tu. Mungkin mana ni? Jedan. Boleh banyak putih je. Jedan. Bawa berapa duit? Berapa? Tempat kedua, Rumah Shoria Johan dirangkul balik. Juga Rumah Izora jatuh kepada Alamanda. Okey, peserta tarik tali boleh bersedia di kemah peserta.
Kita akan mulakan tarik tali pada Buka langkah tu. Buka langkah. Tengok. Acara tarik-tarik wanita. Kuatlah hijau. Hijau kuatlah. Aja tak ada apa-apa je biru. Jauh-jauh tekbal. Tertukar tempat. Tengok dalam mereka dah bersiap dengan posisi sekarang. Cara akan bermula sebentar lagi. Biru kita tarik. Hijau kuat. Hijau kuat. Akhirnya hijau menang 2 round. Sorry yang kalah. Nampaknya rumah kuning akan berlawan dengan rumah merah sebentar lagi. Masing-masing ada strategi. Nampaknya telah bermula. Mantap. Kali ini merah tak merah. Tarik lagi. Nampaknya kuning semakin cepat. Aduh. Bang, tarik kuat bang. Kuat. Merah semua itu tidak terlihat lagi. Tapi dikatakan lagi. Biru, come on.
Tengok Bob dia besar, nombor 3 belakang tu. Wow. Ya. Come on Bob. Bob sudah tergolek. Mantap. Time ni orang besar penting ni. Dia belum susun betul. Okey, bermula dah. Okay, round kedua. Iya. Ini dah ada. Baru dah sampai. Tak menarik je ni, menahan ni. Dia menarik depan ni. Tengok Bob menahan. Dia depan. Ada fight. Yang ketiga tu tak tarik. Ada power dia. Dia kena guna beban badan dia. Ni. Ya, biru menang. Tak masuk Bin. Penang. Dia rumah tu. Ni Kuning. tarik mah. Okey, bermulanya acara tarik tali. Warna merah, warna hijau. Ni ada fight ni, dua-dua ada fight. Kuning ni dah out kan ni ada. Boleh. Bagus lah, cikgu dia. Instruction tau. Come on. Jatuhkan badan ke belakang. Menang juga. Hijau tetap menang. 2 round menang hijau. Final. Tarik tali. Rumah biru dan rumah hijau. Rumah merah. Tarik lagi. Biru ni kenapa ya rumah merah makin kokoh ni, makin kuat. Merah menang. Kedua untuk rumah merah menentang rumah biru. Tadi dimenangi oleh rumah merah. Tengok rumah merah menang lagi tak? Okey, bermula. Tarik.
kedudukan. Merah menang. Duluan kena. Semua dulu. Tahan dulu. Udah dia terlelap. Oke, pertandingan final tarik tali antara Rumah Hijau dan Rumah Kuning kategori wanita sekolah kebangsaan Bandar Sandwich Semenyih. Kita tengok siapa kumpulan yang kuat, sama ada hijau ataupun kuning untuk merebut takhta nombor 1 dan nombor 2. Nampaknya kumpulan hijau mempunyai kelebihan benteng 3-4 yang besar. Tapi kita tengok pegat mana yang lebih kuat. Okey, dia. Okey, kita Okey, telah dimulai dan ditarik begitu saja oleh kumpulan hijau. Kuat hijau. Aduh. Makan lembu tariknya. Kambing. Mana ada pelatihan ni. Nampaknya kumpulan kuning mengalami kecederaan. Ada yang terpelanting. Kita zoom sikit ke sana. Apa yang berlaku? Harap tak ada kecederaan yang teruk untuk acara tarik tali anak-anak sekolah. Pusingan penentuan untuk Johan. Kemenangan pertama tadi dimenangi oleh hijau dan ini adalah penentu pemenang untuk acara tarik tali perempuan. Stand by. Ya. Nampaknya hijau terus. Kemenangan kepada kumpulan hijau untuk Johan dan naib Johan kumpulan kuning. Nah, lu pergi yang terus dulu. Para penonton sudah terbakar. Terima kasih. Okey, tidak jangan lagi. Mana dari dulu. Okey, siap. Ya biru kuat, biru kuat, hijau pun kuat. Ya, hijau mudah ya biru. Hijau nak kalah. Ya. Bukan kerana betul. Bukan betul. Ya, akan saya tarik susu. Oh, betul. Tarik susu. Siap, betul. Saya komen. Okey, pusingan kedua. Siap. Pusingan kedua. Yang mana punya waktu saya? Mana saya Soria? Ini saya ini. Penonton saya belakang saya. Mundur ke belakang penonton.
Belum lagi lah. Dah bunyi hon. Dah lepas. Sama-sama. Sama-sama letak. Orangnya tu narik nyampe. Round kedua untuk ibu bapa, untuk bapa-bapa pertandingan tarik tali. Round penentuan. Pemula ya. Tarik. Tarik lagi. Okey, strategi dulu. Rancang. Okey. Jangan tarik dulu. Walaupun untuk tu on kat situ, jangan tarik dulu. Sana pusing-pusing dia orang. Tanya bagi apa-apa yang menyertai tali-tali. Okey, maklumat kepada bapa yang berserahkan tali-tali, jangan balik dulu ya, kerana kita ada hadiah sebentar lagi ya. Okey, kita teruskan dengan sukaneka ibu. Sukaneka ibu pula. Okey, ini adalah acara sukaneka untuk ibu-ibu. Anaknya memakai baju hijau, bertopi hijau juga. Anak siapa ni? Anak hilang. Oh, ayahnya di bawah. Dua kali hilang dah anak. Kita sabar menanti untuk acara ibu-ibu ni. Belum bermula. Ya, kalau kita nampak ada ibu yang pakai jubah lagi. Tapi takkan menghalang dia daripada bersukaneka. Untuk cabutan bertuah ada lagi 2 hadiah. Kita habiskan. Ya. Okey, mulai ke? Lari lompat. Tarik. Bawa satu tangan ibu. Satu tangan gerek-gerek. Okey, pusing-pusing. Bawa sudut. Okey. Nampaknya ada yang mendahului. Itu ya. Lari lagi. Lompat. Tarik. Oh, ni biasa yang boleh bawa ni biasa masak. Okay, go. Okey, nampaknya kumpulan pertama di hadapan. Sebelah sini. Nampaknya persaingan sengit. Okay, laju. Bawa sudu. Bawa bola pingpong. Okay, bawa. Okay.
tolong. Okey, kita nampak dah siapa yang menjuarai sukan neka ni. Ya, itu dia, berkain. Berjubah. Go. Satu tangan ibu. Berjubah. Melompat-lompat. Jangan kacau adik. Okey. Lompat ibu. Ibu lompat ibu. Lompat. Okey, nampaknya telah melepaskan pelari antar akhir. Pelari terakhir, menang aku pelari. Okey, bola pingpong bawa dengan suku, satu tangan ibu. Cepat. Sikit lagi, cepat. Lagi ibu. Okey, sikit lagi.